Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita nak sambung terus pada slot ta'lim hadis hari ini. Kita akan bawa satu tajuk, iaitu mengajak ahli keluarga kita turut beribadah pada bulan Ramadan ini. Okey, hadisnya adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqaza mar'atah fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu mar'atan qamat minal laili fasallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Masya-Allah. Okay, maksudnya apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati lelaki yang bangun malam hari untuk mendirikan solat malam dan kemudian dia mengejutkan isterinya, lalu dia pun turut melaksanakan solat malam. Apabila isterinya enggan bangun, maka dia merenjis-renjiskan air di wajah isterinya. Dan semoga Allah turut merahmati seorang wanita yang bangun malam hari untuk mendirikan solat malam dan kemudian dia mengejutkan dan membangunkan suaminya untuk bangun. Apabila suaminya enggan, maka dia pun merenjis-renjiskan wajah suami dengan air. Ini pada Sunan Abu Dawud, hadis hasan sahih. Okey, nampak kat sini kan macam mana selain kita digalakkan untuk kita qiyamul lail, menghidupkan malam, mendirikan malam dengan amalan-amalan dengan ibadah, kita juga turut digalakkan untuk mengajak ahli keluarga kita. Bukan kita seorang-seorang yang buat amal ibadah tersebut, kita ajak ahli keluarga kita. Kalau dia seorang isteri, kita ajak suami, anak-anak. Okay? Kita punya adik-beradik dan sebagainya. Kalau kita seorang suami, kita mengajak isteri, anak-anak dan sebagainya untuk turut serta beribadah pada malam-malam malam-malam Ramadan, terutamanya pada malam-malam yang hujung-hujung ni lah. Okay, sebelum malam yang terakhir. Okay. Kenapa? Sebab Allah sendiri cakap. Allah kata apa? Allah kata, rahimallah, Allah memberi rahmat kepada mereka yang mendirikan malam dan mengajak ahli keluarga dia. Subhanallah. Suatu perkara yang kita kena berkejar-kejar. Bila menceritakan berkaitan rahmat Allah ni, benda sangat besar kan sebenarnya untuk kita mendapatkan rahmat Allah tersebut. Okay. Dan ada beberapa lah antara kata kisah-kisah yang terdahulu yang mana mereka bersungguh-sungguh membangunkan malam dan juga mengajak ahli keluarganya. Antaranya Abu Uthman Al-Nahdi ada menceritakan tentang Sayyidina Abu Hurairah. Kata Abu Uthman, aku bertamu di sisi Abu Hurairah selama 7 malam dan aku dapati beliau, yakni Abu Hurairah, isteri dan khadamnya bergilir-gilir bangun qiyamul lail. Seorang bangun mendirikan malam dan kemudian seorang lagi mengejutkan yang lainnya. Masya Allah. Antara yang lain juga yang pernah diceritakan oleh Al-Imam Waqi' Ibnu Al-Jarrah, yang mana beliau menyaksikan keluarga Saleh Ibnu Huyai, yang mana beliau menghidupkan malam bersama ahli keluarga mereka. Kata Waqi', Ali dan Hasan, iaitu anak kepada Saleh Ibnu Hayy dan ibunya, membahagikan malam mereka menjadi 3 bahagian. Iaitu Ali akan mendirikan solat di sepertiga malam dahulu dan kemudian dia tidur, dan kemudian Hasan pula akan bangun. Manakala ibu mereka akan mendirikan sepertiga malam yang terakhir pula. So mereka bergilir-gilir. Okay. Dan begitu juga dengan Sulaiman Al-Taimi. Sulaiman Al-Taimi yang mana beliau mendidik ahli keluarganya untuk berlumba-lumba mendirikan solat malam. Yang direkakan oleh Imam Abu Nu'aim menyebut daripada Al-Asma'i, dia berkata bahawa Sulaiman Al-Taimi menyuruh ahli keluarganya, marilah kita membahagikan masa malam kita, sekiranya kamu mahu aku akan berikan sebahagian yang awal malam, atau sekiranya kamu mahu aku akan berikan bahagian yang terakhir malam pula. InsyaAllah. Makanya kesimpulannya apa?
marilah kita menghidupkan malam kita dengan beribadah, terutamanya pada bulan Ramadan, dan terutama juga pada akhir Ramadan ini kan, berada pada 10 malam yang terakhir. Di samping kita memang sangat mengejar kepada untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka amin insya-Allah. Tapi biarlah kita secara berjemaah, tak berkeseorangan, kita mengajak ahli keluarga kita turut bersama pada malam-malam ini untuk kita bangunkan, untuk kita hidupkan. Okey. Di samping kalau pada mereka yang mungkin terutama pada wanita, mungkin di dalam fasa orang kata apa, berhadas besar, okay? Mungkin dalam haid ataupun dalam keadaan nifas ke kan, tak ada masalah untuk kita menghidupkan malam juga. Okay, hidupkan malam bukanlah tertakluk pada solat semata-mata, baca Al-Quran semata-mata, tidak. Okay? Tapi banyak je amalan lain kita boleh buat. Selain kita boleh juga berzikir, okay? Kita berdoa yang bersungguh-sungguh, okay? Di samping kita juga menyediakan orang kata apa, menyediakan sahur pun satu amalan juga untuk kita hidupkan malam kan, satu perkara ibadah juga. Kita menyediakan sahur dan banyak lagi perkara yang kita boleh buat untuk kita hidupkan malam kita, okay, walaupun dalam keadaan yang mungkin terhalang untuk kita solat, baca Quran dan sebagainya. Okay, insya-Allah. Paling kurang pun kita beristighfar, kita minta Allah ampunkan dosa kita, kita minta Allah ampunkan. Antara yang doa kita boleh amalkan adalah kita minta Allah ampunkan dosa kita sepenuhnya. Kita minta Allah padamkan nama kita, andai kata nama kita ada dalam senarai ahli neraka, Allah padamkan nama kita, dan kita minta Allah pilih kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, okay, insya-Allah, amin. Okay, wallahu a'lam. So kita berhenti kat sini dulu insya-Allah. Sama-sama kita doakan supaya kita diberikan kekuatan untuk kita menghidupkan malam, istiqamah untuk kita menghidupkan malam ini, dan insya-Allah semoga rasa ini kita teruskan juga pada bulan-bulan yang seterusnya, bukan pada Ramadan saja. Okey, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.